Wanita dah diberikan kebebasan bercakap, kebebasan mengeluarkan pandangan, kebebasan bersuara, apa lagi? Kebebasan untuk bekerja, kebebasan untuk memilih calon suami pun Rasulullah bagi. Ya, jadi tidak ada perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam untuk wanita itu sendiri. Jadi dan benda ni dibuktikan melalui kisah-kisah sirah pun. Jadi bila benda ni berjalan, berlaku macam saya kata berlakunya proses penjajahan itu, kolonialisasi itu berlaku di negara kita dan juga negara-negara umat Islam yang lain, seolah-olah kita dah terlupa tentang kebebasan sebenar yang telah diberikan oleh Islam pada kita. Duk rasa idea feminism itulah yang Itulah cerminan kita. itulah sesuai untuk kita. Apatah lagi mungkin apatah lagi sebenarnya mungkin sikap dia bukan sahaja berkaitan dengan idea ni sebenarnya. Dia juga berkaitan dengan karakteristik masyarakat itu sendiri. Apabila berlaku karakteristik ni, maksudnya Ustazah adalah walaupun kita Muslim, walaupun kita orang Islam, tapi sebahagian karakteristik kita tu tidak menggambarkan kita menjunjung nilai-nilai dan itipati Islam itu. Jadi menyebabkan masyarakat melihat, oh, kita kena perjuangkan feminisme ni. Sebab lelaki-lelaki ni tak hormat kita pun. Lelaki-lelaki ni tak bagi kita hak pun. Walhal dalam Islam bagi hak tu. Contohnya. Jadi karakteristik masyarakat juga memainkan peranan di dalam menyebabkan sebahagian kita menjunjung perjuangan feminisme itu.